terasa berat melangkah apabila engkau di sampingku. Hai, Assalamualaikum semua. Seperti mana yang anda lihat Zam nyanyi tadi, dengan muzik tak ada wire sama sekali yang bersambung dekat handphone ataupun di kamera. Macam mana tu? Kalau mic wireless ni dah biasa anda lihat kan? Tapi macam mana Zam monitor muzik dekat earphone ataupun in-ear monitor ni? Zam gunakan alat ini. Ini namanya wireless monitoring system. Biasanya anda akan lihat benda ni pada artis-artis yang perform dekat atas pentas besar. Mereka akan gunakan ni klip dekat belakang, warna hitam biasanya. Tapi itu adalah yang advanced version, professional punya, dan harga dia memang mahal. Jadi hari ni Zam nak perkenalkan Lekato brand, di mana anda boleh gunakan untuk live nyanyi di TikTok ataupun boleh gunakan di pentas-pentas kecil, dan harga dia lebih murah, jauh lebih murah daripada yang professional version. Dan Zam menggunakan ini untuk menyanyi di TikTok. Dan wireless monitoring system ni didatangkan dengan dua unit, iaitu satu unit receiver dan satu lagi transmitter yang akan kita sambungkan ke sound card, handphone ataupun kamera ataupun sound system. Ini adalah receiver untuk pemuzik ataupun penyanyi pakai. Mereka akan sambungkan dekat earphone ni. Dia akan sambung pakai untuk dengar suara masing-masing. Jadi dengan adanya benda ni, you guys bebas untuk bergerak. Kalau nak nyanyi dalam TikTok, boleh nyanyi sambil berpusing-pusing. Jangan risau, tak ada wire. Ini boleh klip dekat belakang seluar, jadi tak ada masalah. So kalau nak, jangan lupa dapatkan dekat beg kuning.